usolli sunnatan tarawih rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu. Kenapa tak terawih berjamaah? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jiran sebelah memang tak ada orang bang? Orang kita lah. Orang kita. Diorang pun ni kerja production. So keluar kerja gelap, balik pun gelap. Ni bulan Ramadan ni biasanya diorang busy shooting program apa nama tu. Sentap Ramadan. Biasalah bang. Orang kita mana nak tahu sangat hidup berjiran ni. Buat hal masing-masing je. Yelah kan. Hari Sabtu, rumah kosong. Rumah ni macam mana? Nanti abang nak menyewa berapa orang masuk? So, insyaAllah. Balik dah, Wi. Makan apa tu? Makan buka puasa tadi tak habis. Kau ni dah buka belum? Belum dong, baru bangun. Baru bangun, patut nampak masai. Penat betul dengan hari ni. Balik-balik terus kau macam adik aku yang darjah 1 tu. Tinggalkan aku sikit. Ish, alamak. Man. Sorry. Okey, aku masak untuk kau lah. Kau nak, aku makan Maggi sup tadi. Kau nak Maggi sup ke nak Maggi goreng? Goreng lah. Maggi goreng ya? Okey. Jadi aku siap. Sorry dulu, man. Baik. Kau baru balik ke? Yelah. Kenapa? Kau dah kenapa ni dengan tak ketuk pintunya? Maggi kau dah siap belum? Mana? Tak apalah, aku tak payah nak pening-pening. Kejap lagi aku beritahu kau balik. Bi, mana Maggi? Aku ingat kau dah buat tadi. Kau kenapa tadi masuk bilik dengan tak ketuk pintunya? Muka cuak kau dah kenapa? Sekejap, aku kau balik kejap lagi. Kau kenapa ni? Apa masalah kau ni? Aku baru balik daripada tarawih lah. Kau jangan macam-macam celaka. Kau baru je sembang dengan aku kat dapur tadi. Aku sembang? La ilaha illallah. Kau apa ni? Aku baru balik daripada tarawih ni. Habis tu aku dengan siapa tadi? Kenapa, Mail? Kau tak tahu ke? Kenapa, Bi? Kau pun dah tahu juga. Dah tahu ke kita berkongsi alam. Saat kita berjalan mereka juga sama. Cuma cara yang berbeza. Ada menginsut, ada juga yang terbang.
Jangan buat mereka sentap. Malammu pasti tak nyaman. Sepi menyelubungi kelam, mengganggu, diganggu, terganggu kadang. Sentap Ramadan. Vi, awal balik tarawih. Tak pernah awal balik tarawih. Vi, bukan kau kata kau tidur rumah abang kau? Kenapa? Kau dah tahu dah. Rumah ni macam mana? Nanti abang nak menyewa berapa orang masuk? So, insyaAllah 3 orang. Saya, AP dan juga Ramdan. Okey, tak ada masalah. Okey, terima kasih. Deal.